Video ni untuk korang yang tengah cari SUV yang berbaloi dengan harga dia. Ada 7 seater, memang sesuai untuk keluarga korang. Ini dia untuk korang. Dekat hadapan saya ni, ini adalah Nissan X-Trail CVT 2.0 model tahun 2016 korang. Walaupun 2016 tapi korang tengok condition dia daripada luar sahaja memang nampak macam yang baru punya. Okey, saya bawa korang pusing-pusing tengok. Tengok tak ada cala-bala, tak ada bengkok-bengkok. Memang nampak macam kereta baru punya. Okey, Nissan X-Trail ni model tahun 2016 korang. Walaupun 2016 masih melecun. Okey, saya bawa korang masuk dalam, tengok condition dia. Alright, ini bahagian dalaman dia memang masih cantik. Okey, dalaman dia sahaja pun korang boleh tengok nampak premium dengan warna full black dia. Lepas tu ada di-combine dengan warna silver dekat sini. Memang nampak cantik sangat. Okey, untuk Nissan ni, okey, spek ni dia menggunakan fabric seat. Okey, di mana dia macam kain lah. Okey, dia bukan macam leather. Okey, walaupun dia fabric tapi empuk juga korang nak duduk. Untuk perjalanan jauh korang nak drive pun memang sangat okey. Alright. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia pula. Okey, korang tengok mileage dia pun 96,000. Okey, tak adalah tinggi sangat. Memang sangat sesuai lah untuk tahun kereta 2016 ni. Okey, ini bahagian dalaman dia. Okey, dia ada audio player kat sini. Alright, korang boleh adjust. Masih berfungsi dengan baik semua. Aircon dia pun okey. Sejuk, memang sangat sejuk. Alright, ini bahagian dalaman dia. Okey, yang ni untuk handbrake dia. Dia agak berlainan sikit. Biasanya handbrake dia kita kat sini kan. Tapi handbrake dia dekat bawah ni. Bawah ni nampak, korang nampak tak? Itu handbrake dia. Okey. Alright, saya bawa korang pergi bahagian belakang pula. Okey, ini bahagian belakang dia memang sangat luas korang. Alright, memang sangat sesuai untuk seisi keluarga korang. Okey, lepas tu bahagian belakang dia ni dia ada lagi kerusi bahagian yang ketiga. Okey, tapi yang ni dia dah dilipatkan. Mungkin, okey sorry, bahagian ni dia dah dilipatkan untuk dapatkan space bahagian bonnet agak besar. Okey, alright, dekat sini dia ada vents aircon dekat belakang. Korang tak perlu risau, korang tak akan panas. Okey, lepas tu dia ada sama juga dia menggunakan fabric juga bahagian belakang ni. Alright, saya tunjuk korang dekat bahagian belakang dia pula. Alright, ni bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia bagi saya dia macam ada sedikit sama macam Honda CR-V macam tu lah. Alright, saya bawa korang tengok pula bahagian bonnet dia. Okey, ni bahagian bonnet dia memang sangat besar. Macam yang saya cakap. Okey, belakangnya dia ada kerusi. Okey, ini SUV 7 seater di mana barisan kerusi yang ketiga korang boleh lipat. Okey, ni dia lipat. Okey, ni dia lipat. Korang tengok ni. Okey, untuk dia dapat space yang sangat besar. Contoh korang nak pergi mall beli barang dapur ke semua, korang boleh lipatkan bahagian kerusi belakang ni. Korang akan dapat space yang sangat besar. Alright. Okey, untuk harga Nissan X-Trail ni, okey, dulu harga dia mungkin dalam around 50 hingga 60 ribu. Okey, dia bergantung kepada condition dengan variant dia. Okey, untuk spek ni sekarang ni korang boleh dapat harga RM42,000. Okey, bulanan dia rendah sahaja dalam RM672. Boleh ikat loan 7 tahun sahaja ya korang. Okey, untuk korang yang tengah cari SUV yang berbaloi dengan korang punya bajet, nak bulanan rendah, korang boleh ambil Nissan X-Trail ni. Okey, untuk siapa yang minat, korang boleh PM kami. Untuk Nissan X-Trail ni kita ada banyak stok korang. Okey, jangan risau. Alright, so apa-apa korang boleh PM kami sekarang. Alright, bye. Assalamualaikum.